As-salatu wassalamu alaik, alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaik, alaika ya Habibullah. As-salatu wassalamu alaik, alaika ya Sayyidi, alaika ya Sayyidi, alaika ya Sayyidi, alaika ya Sayyidal awwalin wal akhirin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teringat suatu pesanan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang tokoh ulama yang didera di dalam penjara akibat daripada memperjuangkan kebenaran. Beliau pernah berkata,
hajatul insan ilal ilm akthar min hajatihi illa ta'ami wasyarab. Kata-kata nasihat yang bermaksud hajatul insan, keperluan atau hajat manusia itu, ilal ilmi, kepada ilmu tersebut, min akthar, adalah lebih daripada keperluan, min hajatihi illa ta'ami wasyarab, adalah lebih daripada keperluan dan hajat kita kepada makanan dan minuman. Sekali lagi ana memperingatkan diri ana dan para hadirin sekalian, hajatul insan, keperluan atau hajat manusia, ilal ilmi, kepada ilmu itu, akthar, adalah amat-amat melebihi, min hajatihi, daripada keperluan dan hajat kita, yakni manusia, kepada illa ta'ami wasyarab, kepada makanan dan minuman. Alhamdulillah, yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, merangkap orang lama Parti Al-Islam se-Malaysia PAS, kepimpinan kita Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis Kekanda Cikgu Rosdi, yang baru balik daripada muktamar beberapa hari yang lalu. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, merangkap Al-Fadil yang dipertua Parti Al-Islam se-Malaysia PAS kawasan Tanjung Karang, tidak lain tidak bukan yang baru sebentar tadi menyampaikan kuliah tazkirah, mau'izah dan peringatan bagi ana dan para hadirin, tidak lain tidak bukan Al-Fadil yang dipertua Ustaz Musa. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, bersama-sama di atas pentas, tidak lain tidak bukan kepimpinan kita Al-Fadil Naib yang dipertua Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Tanjung Karang, Al-Fadil Dr. Yusuf. Bersama kita di atas pentas merangkap Ketua Penerangan Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Tanjung Karang, tidak lain tidak bukan Kekanda Al-Fadil Ustaz Ahmad Alang. Dan kepada keseluruhan saf kepimpinan Parti Al-Islam Malaysia PAS di seluruh peringkat kawasan dan cawangan, khususnya di Tanjung Karang. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, serta sahabat-sahabat, adik-adik, dulur-dulur sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Tuhan punya dunia. Allahu Akbar. Insya-Allah ta'ala minal aminin. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan lagi kita di markas kita di Kompas Sungai Burung, yang kalau ikut pilihan raya seolah-olah burung-burung sudah lari. Tetapi alhamdulillah, kerana dasar perjuangan PAS ialah menjadi salah satu golongan al-muta'alimin, pemburu ilmu, ilmu yang boleh berjasa kepada masyarakat dan membawa keberkatan hinggalah ke ukhrawi nanti. Alhamdulillah, sebab itu pada malam ini, walaupun ana daripada Ipoh tadi dan dengan keluarga ana bawa sekali, nak menuju besok lusa kita ada ceramah dan konsert di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita singgah di sini tempat kali pertama, dan ceramah dalam rangka perjalanan ke selatan yang kali pertama ini saja sudah menunjukkan bagaimana komitmen kita. Apatah lagi selepas bermuktamar di Kelantan. Maknanya bukan seluruh ahli PAS sahaja yang bermuktamar dan merasakan spiritual perjuangan PAS dicanai, dicanang, dikemaskini balik, tetapi alhamdulillah di Sungai Burung atau di mana-mana juga yang tak pergi ke muktamar baru-baru ini di Kelantan, nampaknya begitulah semangat yang kembali cemerlang, gemilang dan terbilang tidak temberang. Para hadirin, mudah-mudahan kita duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini mendapat sesuatu yang benar-benar boleh memberi input kembali, input yang terbaik
sebagai suatu booster atau ubat kepada kita yang sememangnya merasakan bahang kekalahan baru sahaja berlaku. Tetapi sedarilah muslimin muslimat rahimakumullah, pejam celik kita sudah berada di tahun 2005, 2006, 2007, khabarnya 2008 pilihan raya. Bayangkan kalau 3 tahun kita tidak bersedia daripada awal. Ana yakin dan percaya di saat-saat terakhir pimpinan memberi peluru, tetapi kita tidak tahu menggunakan arah untuk mensasarkan peluru itu ke tempat yang sebenar. Sebaliknya ditakuti akan membaham kita balik. Sebab itulah di dalam politik kita mengingatkan bahawasanya pilihan raya sudah tidak lama, 2-3 tahun. Tengok sajalah ibu bapa rahimakumullah, umur kita ini dulu kecil tuan-tuan, lahir, besar, bangun, berdiri, berjalan, bekerja. Sekarang gigi sudah gugur, pipi sudah kendur, mata sudah kabur, uban berterabur, yang menunggu lubang kubur. Tahu-tahu kita sudah tua begini, tahu-tahu kita sudah di mamah usia, tahu-tahu kita sudah menjadi warga emas. Dan ingatlah para remaja sekalian, yang pergi akan pergi dahulu, tetapi remaja yang bakal memimpin negara kita adalah suatu aset yang amat terpenting. Kerana nak melihat sesuatu negara itu baik, lihatlah kepada pemudi dan pemudanya. Sebab itu PAS sentiasa mengajak dalam ruang dan kesempatan ceramah yang begitu terhad. Kita mengajak untuk sama-sama remaja, untuk mukadimah ini saya nak mengajak supaya jangan alergik dengan kalimah PAS ini. PAS bukanlah suatu bentuk firman, PAS bukanlah sabda Nabi, tetapi parti PAS memperjuangkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk bukan sekadar dibaca, tetapi didaulatkan dalam negara kita. Dan sabda Nabi kita gunakan sebagai rojokan, apatah lagi apabila dikasihkan bersama dengan ijma' dan qiyas. Saya pergi ke suatu masjid di Perak tuan-tuan, 12 Rabiul Awal malam tu. Saya tengok ada kumpulan marhaban, tetapi Syekh terlalu otai cakap engkau. Otai tu apa? Old timer. Sepatutnya old timer ni tuan-tuan dah jadi mentor kita. Tunjukkan daku sifu, tu dalam TV tu. Makna kata dah jadi sifu kita, mentor kita. Mereka sebagai penasihat kepada generasi kedua, Gen 2, supaya jangan jadi hantu. Sebab itu mereka ini adalah golongan-golongan yang menterbiah kita tuan-tuan. Maknanya kita rehatkan mereka sambil ilmu mereka kita pelajari. Itulah suatu sanjungan kepada perjuangan mereka di waktu muda. Tapi saya tengok di masjid tu hari tu, ya Allah tuan-tuan, orang leher nak keluar habis dah. Ya Nur, bunyi brutal cakap engkau. Kita kesian tengok dia merah-merah muka, tarik suara lagu tu. Budak-budak muda pergi ke mana? Tiada lafaz yang lebih agung. Tu tuan-tuan. Yelah, tak kisahlah nak menyanyi tuan-tuan, tapi kena ambil tahu. Sebab orang-orang tua, orang-orang yang terdahulu, apabila mereka meninggal dunia, kalau dia cikgu, ilmu cikgu tinggal, cikgu dah masuk dalam tanah. Kalau dia orang alim itu dia masuk dalam tanah. Alim, kealimannya, ilmunya itu dimasukkan sekali. Sekiranya remaja tidak ambil pengiktibaran di surau musola atau di markah-markah, tempat membicarakan untuk mengabdikan diri balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para hadirin, kalau kita tengok ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah, marhaban budaya yang ditinggalkan. Saya takut orang berjanji besok tuan-tuan, dia tak, banyak kali saya ulang dah, tapi anak ulang tu pasal kita ulang selalu bagi faham. Kadang-kadang banyak kali ulang pun tengok generasi hak yang lama juga memimpin, marhaban orang muda tidak mau ke depan. Mereka terkehadapan dengan budaya-budaya daripada barat. Tak semualah. Budaya rapping.
Yo, depan si, depan pu, sepu, ya ha. Anak pun tak faham tuan-tuan. Aku bayang esok kalau berzanji di marhaban, berzanji itu di rapping ya. Al jannatu wa na'i muhasadul liman yusalli. Yo tak sesat tu. Ambillah daripada ustaz-ustaz kita, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kena ada lagu dia. Betul. Baik, marhaban kena ambil pengiktibaran. Yang ketiga, perarakan. Kalau buat pertandingan perarakan, Malaysia nombor wahid. Nombor satu tuan-tuan. Menunjukkan kesanggupan kita berbaris ramai-ramai dengan uniform, baju Melayunya, dengan pakaian hijau putih, biru putih, merah, jalur, semuanya tersusun. Selepas subuh dah berkumpul di padang, bergerak sehinggalah matahari memancar. Tengah dalam perjalanan, peluh pun keluar sikit. Kalau 1 kilometer tak apa, kalau kena 2 kilometer berjalan tuan-tuan, bayangkan. Bukan tak boleh perarakan ni. Kalau dah mereka menyatakan, Ustaz, saya tak boleh buat semua, saya tak tinggal semua lah Ustaz. Ya juga, maknanya dia buat perkara yang dia sanggup buat. Apa yang tak sanggup buat? Barak lah Ustaz. Kalau boleh barak, rasa nak tunjuk sayang pada Nabi, buat pergi, tak ada masalah. Tapi jagalah aurat waktu barak tu. Jangan sallallahu alaihi wasallam, tapi mula-mula kemehlah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kena 1 kilometer, sallallahu ala Muhammad. Sampai padang last kali, sallallahu. Habis buka habis semua. Maknanya baguslah tu berselawat, kita syiarkan Islam dengan spanduk-spanduk yang terbaik. Muhammad itu ada contoh teladan ikutan yang baik bagi diri Muhammad, pemimpin penyebar rahmat ke seluruh alam, adalah contoh baik. Tapi aurat jaga. Itu satu. Sebab tuan-tuan, kalau nak kira dapat pahala dengan barak ni, kalau takutlah setengah menyatakan, insya-Allah Ustaz, kalau barak pun dapat masuk syurga juga. Kalaulah kau ada yang cakap macam tu, kita baca sirah kelahiran Nabi sikit. Nabi lahir 12 Rabiul Awal ni tuan-tuan, puan-puan. Antara bapa saudara yang sambut kelahiran Nabi, waktu Nabi merah lagi tuan-tuan, licin dan berminyak lagi. Keluar saja, siapa sambut antaranya yang lain? Abu Lahab. Abu Lahab tuan-tuan, dia sambut Nabi, dia dakap kulit dia dengan kulit Nabi punya seronok dapat anak saudara. Dia dakap Nabi tu, dia berarak 7 kali keliling Kaabah. Tu siapa? Abu Lahab. Tak cukup itu saja tuan-tuan, dia merdekakan seorang sahabat, seorang hamba yang bernama Tuwaibah. Merdeka Tuwaibah, dia tawaf 7 kali keliling macam orang tawaf sekarang, dakap badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak royak beri Abu Lahab ahli syurga atau ahli neraka? Dua saat dia sekarang. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Celaka, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Tu tangan yang menulis tu kena faham elok-elok. Bila ustaz sebut ilmu, tulis juga. Jangan sampai politik aja nak tulis, tentang ilmu tu tulis sekali. Sebab tabbat yada abi lahabin wa tab, maka celaka, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di materai di dalam juzul amma, di kalimah ta'akhir, ayat-ayat ta'akhir, surah-surah ta'akhir. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena ingat, kalau setakat barak nak tunjuk sayang Nabi, Abu Lahab pun sayang juga. Kena rendam dalam neraka cakap engkau. Hari Isnin aja Abu Lahab tak kena rendam, kata Nabi. Pasal ada kasih sayang kepada Nabi tu kau. Hari Isnin tak kena rendam ikut sirah ni.
Hari lain ruyup cakap kau. Macam-macam ada. Dan kita nak cerita hari ni tuan-tuan, pertama makan sudah, ya, marhaban sudah, perarakan sudah. Yang belum dan sedang berlaku syarahan tuan-tuan. Yang bab syarahan ialah tuan-tuan kadang-kadang intipati di dalam segala pati, intisari di dalam segala sarian. Sebab itulah yang dipesan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang ana muqaddimahkan tadi, hajatul insan ilal ilmi akthar min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab, iaitu keperluan atau hajat manusia kepada ilmu itu lebih daripada keperluan dan hajat kita kepada makanan dan minuman. Orang-orang yang mengetahui kenikmatan di dalam lautan ilmu ini, Allahu akbar. Golongan yang hanyut, yang mabuk di dalam ilmu kepada Allah, dalam ilmu untuk mencari silap diri, memperbetul, muhasabah, muqaranah diri, dan mempertingkatkan, berikhtiar untuk berhijrah dari tak baik kepada baik, daripada baik yang kelebih baik. Kita yang sudah dilahirkan Islam yang sudah terbaik, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama paling tinggi. Nak kata apa tuan-tuan? Dah ada orang menyatakan Islam itu tidak tinggi. Islam mana lebih tinggi? Islam hadari. Dalam bahasa Arab, al-hadaratul islamiyah, Tuan Guru Haji Hadi bawa keluar tubik kitab warna kuning hitam. Sebelah kiri, sebelah kanan Tok Guru Haji Hadi, Presiden PAS, mengarang kitab Al-Hadaratul Islamiyah, bukan Islam Hadari. Tiba-tiba keluar sebuah buku lagi, Islam Hadari, yang sebut Al-Hadaratul Islamiyah Tuan Guru, Tok Guru. Yang bawa istilah Islam Hadari cucu Tuan Guru. Walaupun Perdana Menteri kita Pak Lah, kita respect pasal dialah seorang Perdana Menteri, beliau sahaja yang mampu membawakan surah-surah Quran dengan baik waktu beliau berceramah. Bukan kita menidakkan Perdana Menteri yang sebelum ini, tetapi terbukti bahawasanya cara Pak Lah bercakap dengan disaduri dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim amat memikat hati kita. Cucu Tok Guru, Tuan Guru. Al-Hadaratul Islamiyah, Islam Hadari. Yang pening siapa sekarang? Rakyat pening. Baik, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian tuan-tuan. Bila masyarakat, rakyat yang Islam, yang bukan Islam terkeliru kerana ada Islam baru pula, bukan kita kata mazhab baru, tetapi Islam yang seolah-olah tidak cukup, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang PAS cuba bawa berpuluh tahun dah, maka ditubikkan, maka dikeluarkan slogan Islam Hadari. Kita nak rakyat beri dua-dualah. Kalau kata Tok Guru, tuan-tuan perempuan, kalau macam ni lah pening kepala kita, apa yang kita nak buat? Jangan biarkan kampung menjadi kampung pening lalat, tetapi sama-sama kita ikhtiarkan apa amanah yang Tok Guru ni Aziz sebut dalam muktamar baru-baru ini. Inilah saat masa yang paling sesuai untuk PAS yang diterajui oleh orang Islam, Melayu Islam, dan UMNO yang diterajui oleh orang Melayu Islam, sama-sama bermuzakarah. Setuju tak setuju? Tuan-tuan, kita buat meja bulat. Jangan meja baris, meja bulat. Kalau baris tak nampak, kalau bulat semua masing-masing nampak lubang hidung masing-masing. Sebab kita masuk parti bulat. Maknanya tuan-tuan, bincang. Tapi sekarang ni kerajaan kan dengan satu slogan yang cukup menarik, utamakan keluarga. Kan? Utamakan keluarga anda. Kan? Dekat signboard kan? Jadi maknanya bila datang bermuzakarah Islam Hadari ke Al-Hadaratul Islamiyah, kalau boleh kita tunjuk pada masyarakat, inilah keharmonian keluarga kita. Makna kata apa macam mana? Sambil bincang, menunjukkan komitmen kita sungguh-sungguh nak perjuang Islam Hadari ke Al-Hadaratul Islamiyah, nak bincang pasal Islam. Jadi seluruh pemimpin yang mencipta nama tu turun padang sekali. Jangan ustaz-ustaz bawah, hak gagasan atasan sekali. Kalau dari PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi kena pergi.
Daripada UMNO, Perdana Menteri Pak Lah. Pasal Pak Lah yang keluarkan istilah tu, Tok Guru Ni Azim, Tok Guru Haji Adi mengarang pula kitab Hadratul Islamiyah. Dua-dua bertemu. Tapi ingat, utamakan keluarga. Kalau boleh, live telecast TV nampak, dan bawa isteri masing-masing. Datuk Seri Tuan Guru Haji Adi Abdul Awang, Haji Awang bawa isteri beliau. Pak Lah bawa Datin Indon dengan kebaya nyonya. Bincang. Tak cukup, tak apa. Daripada PAS, Mursyidul Ampas bawa sendiri Datin Sabariah, isteri yang tercinta, bawa. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Bapak Najib bawa isteri Datin Rosmah. Bincanglah Islam. Di saat ketiga itu tuan-tuan, kita sendiri boleh melihat siapa yang nak membawa Islam yang dikatakan benar-benar hadarah, yang benar-benar bertamadun. Soal tudung kalau kita sebut, orang marah tuan-tuan. Tapi itulah suatu benda yang paling mudah. Semua kecil-kecil belajar, siapa tak pakai tudung tu haram. Sekarang dah tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. 11 hari bulan insya-Allah panjang umur sihat tubuh badan, ana akan buat konsert dengan Ramli Sarip, kumpulan Royhan, penceramah Ustaz Roslan di Proton Shah Alam. Jadi kemarin penganjur sudah pergi jumpa Abang Ramli Sarip yang ketika itu ada shoot. Kan kemarin Abang Ramli Sarip ada buat konsert dengan Ella di RTM. Jadi kita bawa lah flyers, iklan-iklan kecil tu. Adalah gambar hati-hati yang terlihat, adalah orang yang terlibat tu. Jadi bila dah habis konsert Ella semalam, dia orang pun keluar lah. Dia orang keluar daripada bilik studio RTM tu, penganjur ulur je kertas. Dia orang pun tengok, oh best lah Abang Ramli Sarip ni kat Proton Shah Alam. Okey, sekali dia ternampak muka aku situ. Bila dia ternampak muka aku, dia terus cakap, ini kena pakai tudung begini, kata. Nampak tak tuan-tuan? Tak, ini bukan cubaan, betul-betul. Dia telefon Ana tadi, dia kata, Ustaz, bila Ana bagi je iklan tu, bila dia nampak muka Abang Ramli, dia kata, okey, cantik ni, best, dia kata. Sekali agak ternampak muka aku berseroban situ, ini kena pakai tudung begini, kata. Maknanya tuan-tuan, ramai yang tak bertudung lah sebenarnya. Ya. Dibedakan orang yang bertudung, ramai lagi yang saya tak faham mengapa dia tidak memakai tudung. Dakwah sudah berada di depan mata. Ingatlah tuan-tuan, jangan kita biarkan rambut kita digantung di dalam tiang-tiang api neraka Allah, dibakar daripada bawah menggelegak umbung-umbung rambut kerana mendedahkan aurat. Wal'auzubillah, kalau nak beranak kita begitu. Muslimin muslimat rahimakumullah, jadilah macam Wahidah tu. Walaupun dia buat iklan shampoo rambut, tapi tak nampak rambut. Tak pelik ya tuan-tuan, shampoo rambut tak nampak rambut. Tengok Islam tu berjaya, nampak tak? Saya suka pakai rambut panjang, tapi penandan saya suruh potong rambut. Tak nak lah. Tak nak, dia mahal. Tak nak lah. Katakan tak nak pada membuka tudung, kan bagus. Kita boleh katakan tidak kepada merokok, katakan tidak kepada rasuah, katakan tidak kepada vandalisme, katakan tidak kepada gangsterisme, katakan tidak kepada apa-apa lizm-lizm yang lain. Mengapa tidak kepada pembukaan aurat? Hukum Allah, mengapa? Kerana yang kita tonton hari-hari di dalam televisyen pun ternyata sekali mengelirukan kita. Betul atau tidak? Itu jawapannya. Tuan-tuan lama dah terpendam, cuma nak cakap dalam telefon tu, kadang-kadang orang lain dapat masuk dial dulu. Betul? Kali dah lama dah. Ni kita sembang agama ni, kalau boleh kita kemah-kemahlah diri kita sama-sama, kan? Barulah nak kemah cantik Islam tu. Ini ustaz datang tu dia bergantang-gantang jambang. Tak cukup ni, inai taruh. Yang tukang interview bergantang-gantang rambut sebelah. Tak keliru ke masyarakat umat? Bukan Kristian yang interview ustaz ni, sama-sama Muslim. Tapi kalau inilah menjadi
tontonan anak-anak kita, bagaimana mereka nak tutup aurat? Betul atau tidak, Bu? Mereka sudah menjadi satu contoh depan mata mereka hari-hari. Mak, dia pun elok ceramah ustaz, ustaz tak marah, dia pun buka tudung. Nak kata apa, tuan-tuan? Inilah suatu pertembungan antara hak dengan batil. Yang mana PAS nak bagi tahu benda ni bukan kerana menghina siapa-siapa, tetapi itulah lakonan dan cara mereka-mereka ini dalam nak merangkul, meraih namanya atas bidang politik, maka akhirnya mereka membawa sama agenda mereka, sehinggalah mereka sanggup melabelkan Islam itu ada yang lebih baik daripada Islam yang sememangnya telah dibawa oleh Rasulullah, yang namanya kononnya Islam hadari. Ustaz-ustaz mula berceramah dalam radio, dia kata apa? Islam hadari ni, ada orang sebut hadarah Islamiah, sebenarnya sama je, dia kata. Betul, dekat Perak tiap-tiap petang, tiap-tiap tengah hari Ustaz UMNO bercakap. Kita ni tengok ada lah setengah tu duk habaq mai kata istilah apa nama Islam hadari ni tak kena. Depa duk kata hadaratul Islamiah. Sebenarnya sama ya, dua-dua sama aja, kecilnya hal tu. Kecilnya hal. Yang jadi masalah mengapa? Kerana istilah kita kadang bertengkar. Oh, ustaz-ustaz pun bercakap bagus dengan hujah. Alhamdulillah. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, istilah tu main peranan. Islam hadari, Islam ikut tamadun. Al-hadaratul Islamiyah, ketamadunan Islam. Kan comel ketamadunan tu. Bukan Islam kena ikut tamadun, tamadun barat, tamadun balik Babylon dulu, mana kita tahu? Mestilah ketamadunan ikut hukum Islam. Itu Al-hadaratul Islamiyah. Nak adakan pula 10 syarat, 10 rukun pula dah. Tak cukup lagi rukun Islam, tak cukup lagi rukun iman. Hak tu tak habis belajar, nak timbul pula rukun 10 lain. Bukan kata marah tuan-tuan, tapi pening kepala kita. Ustaz-ustaz dalam radio pula sama istilah ni kecil aja. Al-hadaratul Islamiyah sama aja. Saya kata tak sama. Mana sama gila babi dengan babi gila? Betul tak betul tuan-tuan? Gila babi lain, babi gila lain. Saya tak tahulah mereka menyatakan sama ataupun samakah kalau kita katakan beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk. Tentu berbeza. Sebab itu kena faham istilah main peranan penting. Kerana istilah-istilah inilah yang main peranan dalam masyarakat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, syarahan penting tuan-tuan. Maulud Nabi tu yang spiritual tu yang paling penting. Dan kalau boleh tuan-tuan, sememangnya kita inilah sampai masa kita untuk sama-sama umat Islam buka minda kita. Bila orang cakap mahu agama, jangan pandang parti. Terima itu sebagai suatu kebenaran. Apalah salah? Soal politik itu hak kamu nak pilih siapa, tetapi bagi PAS kita akan terus berdakwah. Dan bila dah depan mata kamu melihat mana yang benar, mana yang batil, ditegur, barulah kesan dakwah tu ada. Sebab itu remaja kena sama bantu dalam masalah ini. Macam dalam kes Jawi, semua orang tahu cerita kes Jawi, tangkapan 100 orang di The Zouk, Jalan Ampang. Nama disko pun Zouk, tasawuf puak-puak ni. Tangkap 100 orang tuan-tuan. Pihak Jawi datang tangkap, antaranya ada selebriti yang terlibat. Bila tangkap, akhirnya Jawi kena godam. Sekali lagi Jawi kena masuk Jawi. Maknanya tuan-tuan, bila Jawi pun dah nak menegakkan nahyul mungkar, mencegah kemungkaran, ada lagi mereka-mereka ini termasuk golongan ustaz dan ustazah yang kita harapkan membantu Jawi. Rupanya mereka bukan membantu, membantai Jawi. Ada ustazah dari Kedah. Saya rasa Jawi ni kena lebih berhemah lah dalam bertindak ya. Jadi kena berhemah sikit ya. Kita naklah berdakwah ni dengan penuh hikmah. Persoalannya tuan-tuan, Jawi kerja dia penguat kuasa. Ada ke orang kerja penguat kuasa Syekh lembut aja? Sekurang-kurangnya hak abang JPJ yang nak saman orang tu pun, misai dia tu kalau tak galak, Sarjan Senin gerak khas, misai dia tu dah menggalakkan mata kita untuk terkejut beruk. Takut dan insaf. Oh, kalau macam ni takut aku dia kata.
turun parking motor chip tu, berderup, kasut dia tu pun dah menakuti kita kerana pasal kita salah. Jadi cara penguatkuasa tu kena sesuai lah keadaannya. Sama juga Jawi nak buat penguatkuasaan, bukan kasar mana, agaknya nak lebih lembut lagi. Nak lebih lembut macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawi ya. Laki-laki belah kanan ya, perempuan belah kiri ya. Letakkan beg atas meja. Jangan lari. Nak lembut agaknya. Itu bukan penguatkuasa namanya tuan-tuan. Itu hilang kuasa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Jawi dah buat. Walaupun Jawi selalu memantau ceramah-ceramah PAS di sekitar ceramah di wilayah persekutuan, itu kerja mereka. Sama macam SB datang, kita tahu itu kerja mereka. Tapi dalam masalah Jawi, walaupun pernah pantau kami bagi masalah nak ceramah payah sangat, alhamdulillah dalam soal Jawi ni, bila dia menegakkan betul-betul mengajak mencegah kemungkaran, PAS bersama mereka. Tak ada masalah, sebab PAS satu wadah parti politik yang apa juga, in the name of Allah, in the name of Islam, apa kamu buat terbaik untuk kembali mengabdikan diri kepada Allah, yallah kita sama-sama, kita bersama. Macam juga UMNO ingin menyatakan mereka tidak Islam. Aku cari mana dia Al-Ghazali, aku cari mana dia Asy-Syafi'i. Tiba-tiba ku jumpa Inul goyang kerudi. Karam Wal Yasin dapat anugerah Maulud Nabi. Tiba-tiba tol minyak naik lagi. Harga barang-barang pun mula melambung tinggi. Buat kawan-kawanku, insaflah, lain kali undi-undilah lagi. Bayangkan tuan-tuan, yang kata Islam Hadari ni, Malaysia tak payah Indonesia tak payah isytihar Islam itu Islam ini. Tapi bila Inul goyang gerudi, tahu goyang gerudi pak? Goyang gerudi bukan goyang sembarangan pak ya. Ini goyang ini pak ya, mata kita digerudinya. Itu bila 1 hari bulan Mei, sempena hari pekerja, Inul goyang dandut di Stadium Merdeka. Perasan tak siang tu Inul datang interview TV3. Kata pengacara, ya Inul, kamu cukup kontroversi ya, adakah pada malam ini persembahan kamu juga ada kontroversinya? Ya saya faham di sini Malaysia, jadi saya tidak akan membuat perkara-perkara yang, ya saya tahu itu, saya faham itu. Janji Inul dia tidak nak goyang gerudi. Aku pun tak faham apa beza goyang gerudi dengan goyang tu. Rupa-rupanya pada malam itu sahabat-sahabat yang dapat SB yang bagi tahu balik, Ustaz, panjang Ustaz. Pasal apa? Ustaz. Dia punya goyang Ustaz, king berpusing macam gasing lah dia kata. Dia punya goyang tu, Masya Allah. Ulama Indonesia dah haramkan pertunjukan terbuka Inul goyang Daratista ini. Tapi Islam Hadari Malaysia punya bertamadunnya tuan-tuan, dengan sembrono saja bisa memanggil penyanyi dangdut ini. Sebab itu Islam Hadari ini Islam hari. Hari yang lain mereka akan undang Ustaz Jim Astiar datang ke Dataran Merdeka berceramah. Waktu yang lain mereka undang kumpulan Dewa, Peter Pan, apa lagi, Sheila on Seven. Tidak ada masalah. Lain minggu depan mereka undang pula siapa tuan-tuan? Pak Kiai Amzah M-Jack, Zainuddin M-Jack. Minggu depan kita undang pula siapa? Chris Dayanti, mata biru pakai botok.
Minggu depan kita panggil pula Pak Kiai daripada sini. Itu saya katakan ada had hari. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Cuba kita tengok tuan-tuan puan-puan. Perkara-perkara ni kita sebut bukan kerana atas dasar benci kepada orang UMNO, tak ada. Yang kita nak ajak, ingat tuan-tuan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu bima'in kalmuhl yashwil wujuh wa in yastaghithu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul aliyyul azim. Suratul ayat yang ke-29 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka untuk orang-orang yang menganiaya dirinya kerana enggan beriman, yang pagarnya mengelilingi orang-orang tadi. Jikalau mereka meminta pertolongan kerana sangat hausnya, lalu ditolong dengan diberi air kental bagaikan tembaga yang dicairkan dan dapat menghanguskan muka. Alangkah buruknya minuman-minuman yang semacam itu, dan alangkah buruknya pula tempat kembali di neraka itu. Dalam neraka ada buah zakum, yakni sebangsa pohon yang buruk, hodoh, jijik, rasanya amat pahit dan baunya amat busuk. Itulah buah makanan di dalam neraka Allah. Malaikat, aku haus, aku haus. Minuman yang dituang oleh malaikat kepada ahli neraka adalah nanah dan air panas yang sedang mendidih. Para ahli neraka, mereka itu setiap kali sudah hangus dan matang, hancur luluh kulitnya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan kulit yang lain, yang baru, untuk lebih menyengatkan lagi siksaan secara terus menerus dan seterusnya. Allah wala'azubillah. Surah Al-Ma'arij ayat 11 hingga 15, firman Allah yang bermaksud, orang-orang yang bersalah merasa lebih senang andai kata siksa pada hari itu dapat kami tebus dengan anak-anak kami, dengan anak-anakku, dengan isteri atau saudaranya sendiri, atau dengan seluruh keluarga yang ada di dalam naungannya, ataupun dengan seluruh manusia yang ada di bumi, asalkan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari seksaan tersebut. Tetapi hal sedemikian itu adalah tidak mungkin terjadi. Sebab yang mungkin terjadi sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka, di atas dunia lah perkiraannya tuan-tuan. Walaupun keputusan yang tetap daripada Allah itu hak Allah, tetapi Nabi telah menuntun kita ke jalan yang mana mengajak kita berombongan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang beriman bertakwa dibawa berombong-rombongan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, adakah keliling depan mata kita hari ini berlaku perkara-perkara yang menunjukkan kita sudah benar-benar menghayati agama Allah yang suci? Saya nak ambil soal aurat dah tuan-tuan. Kaum ibu banyak malam ni. Ni satu kes berlaku baru ni, cerita panas lagi tuan-tuan. Dia ni memang jarang tutup aurat. Tapi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau setakat keluar kita tutup aurat, di luar tutup aurat, masuk dalam rumah aurat kita biasalah, mana kata kita dah dengan muhrim, tak apalah. Tapi cerita ni berlaku kepada orang yang dia tak tutup aurat, luar pun tidak, dalam rumah pun tidak.
Sekali ustaz dah datang rumah dia. Sekali ustaz gagal rumah dia. Dia dengan anak beranak memang tak pernah tutup aurat. Sekali dia terkejut beruk, ustaz datang goncang pintu rumah dia. Assalamualaikum. Tak 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 tak, Assalamualaikum. Suara ustaz tu alang masuk, alung acik masuk dalam bilik, kata mak. Apa? Ni ustaz datang segan sikit. Ambil apa nama ni? Ambil long. Mak punya cukup kepala, cepat. Dia pun nak ambil cukup. Segan silu dia datang buka pintu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ustaz. Apa cerita ustaz? Katanya. Ustaz bila dia buka aja pintu, ustaz punya tergelak Syekh. Kata tunjuk. Pasal apa ustaz ketawa ustaz? Atas kepala. Pasal apa atas kepala? Rupanya seluar dalam dia sudah pakai lah. Astaghfirullah, kasib. Pasal selalu tutup aurat lah tu. Sampai serkup kepala dengan seluar dalam pun sama je dah. Tak kerti beza dah. Seluar dalam depan ustaz. Musibah tu tuan-tuan. Jangan buat adegan yang tidak ingin kita lihat ini. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu yang bawa cahaya Islam ini Rasulullah. PAS sendiri tak pernah dakwa kamilah yang menyatakan kami yang terbaik, kami yang begitu benar. Kecuali seluruh pemimpin PAS menyatakan yang benar itu sememangnya al-haqqu mir rabbik, datang daripada Allah, baru kita keluar pada masyarakat. Sebab itu tuan-tuan perempuan kena miliki dokumentari Ustaz Fadlil Noor ni. Memang tuan-tuan, saya bawa balik Kedah, rakyat di Kedah cukup kagum dan takjub melihat ramainya orang datang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ceramah baru ni. Hampir 40-50 ribu orang melawat Syekh. Apatah lagi Datuk Seri Anwar berceramah depan seorang tokoh yang hanya tinggal batu nisan je sekarang tuan-tuan, tapi perjuangan dia divideokan. Sebab itu tuan-tuan kena miliki, jadikan satu khazanah, kata cikgu kita sebentar tadi, untuk dijadikan sebagai satu mentor di dalam rumah kita. Anak-anak kena tahu siapa Ustaz Fadlil Noor arwah ni, almarhum Datuk Ustaz Fadlil Noor. Selagi UMNO berjuang tidak melaksanakan Quran, kita akan menentangnya. Kerana kita tahu UMNO bukanlah suatu parti yang layak memerintah negara. Dengan dalil yang terbukti dalam Al-Quran selagi tidak ada. Sebab itu PAS akan terus berjuang. Saya teringat kata-kata beliau. Dan bila kita ceramah di Meru baru-baru ni, ada tayangan pula video. Alamak tuan-tuan, tu bi air mata. Tengok dia segak, dia berjumpa dengan rakyat. Allahu Akbar. Yalah, yang terbaik pergi dahulu. Ikutilah remaja sekalian contoh-contoh terbaik. Ustaz, kami remaja, Ustaz, kami pun nak berhibur juga. Berhiburlah. Pilihlah hiburan yang baik. Malaysian Idol, Akademi Fantasia, Mentor, apa lagi tuan-tuan? Idola, ada idola. Idola macam-macam tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan, mungkinlah boleh melahirkan para ustaz dan ustazah agak-agaknya. Sebab saya tengok bila mereka ni lulus saja, bila lulus, para juri menyatakan kamu layak jumpa di Kuala Lumpur, contohlah tuan-tuan. Cuba tengok bila terima surat keputusan lulus Akademi Fantasia, apa berlaku? Keluar bilik tu, wow, menjerit. Itu surat tu seolah-olah surat. Mengapa menjerit? Ni surat masuk syurga ni. Saya takut dan khawatir tuan-tuan. Saya tak kata orang lain, anak-anak kita
Anak-anak aku 4 orang aku bawa. Aku telah punya isteri 4 orang anak. Malam ni anak bawa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu anak-anak kita pun bila Akademi Fatihah tu dia ngangah. Muslimin muslimat, mengapa kita tidak adakan? Kalau Malaysian Idol ada, kita adakan Imam Idol, Bilal Idol, Akademi Ulama. Tak ada. Balik-balik datang, kamu nak jadi penyanyi ya? Saya nak jadi penyanyi lah Puan Roslan. Kamu duduk mana? Tak, Sungai Burung. Kamu nak nyanyi lagu apa ni? Kata, bila Israel datang memanggil. Kata. Memang tak pergi lulus. Itu yang baru Akademi Fantasia Maui tu, Maui yang budak Sabah, budak Sarawak tu, yang nyanyi lagu Intifadah tu, itu nasib-nasib aja tu. Minggu pertama dah aku pun ikuti juga. Tapi nak ambil pengetahuan je lah. Ustaz-ustaz tengok tak apa nak buat bahan ceramah. Tuan-tuan jangan. Kalau tak tahu macam mana aku nak ceramah? Lah, Maui tu sekejap aja. Tinggi ke Intifadah, seminggu je keluar. Susah, dia orang tak suka. Bukan tak suka, tahu benda tu wajib, benda tu comel. Tapi inilah masalah kita. Hari ni dah pening kepala dah. Kalau hiburan bentuk macam, sebab itu malam kemarin pula ada bincang pasal muzik hardcore, thrash metal. Saya buka Astro semalam, macam-macam ada. Semalam rockers berbincang pula pasal muzik. Adakah muzik underground ni muzik syaitan? Betul ke tidak? Sani Sudin daripada Koperatasa kata, saya tak setuju lah dengan muzik ni. Bingit telinga lah, pening kepala lah, tak ada tujuan kata. Yang treasure 2 orang ni member lama Kromok dengan satu Cina yang buat banging main muzik ni. Dia kata, tak, itu seni. Kami masing-masing ada cara. Dan kita bukan semuanya anti Tuhan, tak ada. Ini perkara-perkara yang sesat ni. Ini budak-budak baru sekarang yang tak ada pendidikan agama. Nampak? Dia balik pendidikan agama. Berapa kali kalimah pendidikan agama Sani Sudin semalam dari Koperatasa kata, ni masalah kita bincang tak habis ni. Yang goncang kepala dengan muzik jegejegejat. Hak ni betul tak betul, baik tak bermanfaat ke tak betul apa. Ini semua soalnya ilmu, balik pada ilmu. Sebenarnya kita semua tahu dah, semua daripada ilmu. Tapi mengapa? Ya, sebab hadapan mata kita itu yang ditonton, itu yang nampak baik. Sebab itu remaja hari ini bersubang tidak di telinga, tidak lagi di hidung, di udal. Ya, ngomong Jawa udal. Udalnya disumbangkan, Bu. La ilaha illallah. Kalau sudah disobang, telinga hari ini bukan subang 3, 10 berderet. Tuan-tuan, macam mana ni? Sebab itu harian Metro keluar, JIT sedang bergerak balik dalam negara. Kumpulan apa dia? JTI ke JIT ke? Jenis golongan yang anti Tuhan, orang Islam. Dulu black metal, tuan-tuan, black metal, mereka keliling Quran macam Apache tu, dia bakar Quran, dia berkeliling. Honggavia, keliling Quran. Udah tu ada yang pijak Quran. Bayangkan kalaulah anak kita terlibat dengan kumpulan macam ni, tuan-tuan, Allah, nasib baik laku setakat rockers je dulu. Nasib baik, tuan-tuan. Kalau dah sampai anti Tuhan, mu siapa jadi kan mu ni? Terus saya kata, itulah tuan-tuan, kita lah nak buat maksiat di Malaysia tak nak, kerana takut kita pergi ke Singapura buat maksiat, Tuhan tu juga. Pergi ke Thailand buat maksiat, Tuhan tu juga. Pergi ke Brunei buat maksiat, Tuhan tu juga. United States pun sekali kamu pergi, Tuhan itu juga. Sebab itu yang pas mengajak kembali kepada Allah. Salah ke cara kita aja. Hari ni dah pening kepala, bukan kata sunting aja, jantina pun kita tak faham dah.
Ni satu kes baru ni, ada 2 orang di bus stand, dia tunjuk satu budak di sana. Anak siapa tu? Laki ke perempuan ke? Dah tak tahu jantina. Rupanya kawan tu mak dia sebelah kanan ni, yang duduk sebelah orang ni. Maaf lah cik, itu anak saya, dia kata. Oh maaf lah cik, saya ingat cik ni bapaknya. Dah, saya bukan bapaknya, saya maknya. Tengok pening kepala jantina pun pening juga. Hak sana serupa, sini sama. Pening Syekh. Yang kita duk gaduh, tuan-tuan perempuan, gaduh soal mana kunut baca ke tak baca ke, imam ni usolli tak baca usolli ke. Hak tu kita bergaduh tu. Hak negara kita biar pada orang lain. Nak ikut syariat betul-betul atau ambil separuh-separuh, kita tak ambil peduli. Hak tu jadinya gejala-gejala yang tak baik ni berlaku sekarang dah membarah, tuan-tuan. Tak tahu kita. Sekolah agama yang kita suruh, tuan-tuan, minta jadi sebagai golongan terbaik, apa berlaku? Muhammad Afiq di Melaka, tak silap saya, di mana? Al-Ustaz Melaka, Negeri Sembilan. Apa hal? Muhammad Afiq sampai koma, kena belasah lah babe, Undertaker dengan Stone Cold. Ni budaya apa ni, tuan-tuan? Duk lagakan orang. Kita nak Islam hadari, tapi World Wrestling Federation tetap ditonton oleh anak-anak. What a smell, what a rock. Sekarang tak ada dah. Ditonton oleh anak-anak. Yang ku pelik para hadirin, di saat itu ditonton, tiba-tiba penduduk suatu kampung, iaitulah penduduk di Rantau Panjang, Selangor, tak silap saya, yang kematian hari ini bukan di rumah tapi di atas jalan raya. Hari-hari duk berlaku aksiden. Apa berlaku? Penduduk Rantau Panjang dah tak boleh tahan, maka mereka bawa keranda nak tunjuk protes pada yang berhormat, nak tunjuk protes kepada semua yang lalu-lalang di situ kerana asyik bawa laju dan sebagainya, tak ada keselamatan. Minta jejantah gitu dah lama tapi tidak diendahkan. Dah berapa orang meninggal jalan tu, orang-orang penduduk kampung Rantau Panjang bawa ni ganda keranda, buat seolah-olah macam ni kan, letak atas jalan raya. Apa berlaku? Sepatutnya umat Islam peka lah. Sepatutnya umat Islam sama-sama ambil barang yang terbaik. Tapi lain pula ia disebut oleh Zam-Zam, Al-Kazam. Ustaz Zainuddin Maidin kata lain pula. Saya menganggap isu ni remeh ya, tidak mau besar-besarkan, khususnya berkaitan demonstrasi mengusung keranda. Kerana saya menganggap demonstrasi itu akan membuat rakyat terkejut lah, dan akan menimbulkan suasana tidak baik pada masyarakat kita negara pada hari ini. Jadi saya tak setuju, ini melampau lah. Apakah selama ini media tempatan sudah cukup tidak melampau menyiarkan gambar-gambar dan berita untuk rakyat dalam negara kita? Orang usung keranda pun takut. Dalam keadaan dengan penayangan artis-artis yang berpakaian seksi, iklan-iklan berpakaian keterlaluan, adegan gusti yang ganas, berpakaian hampir separuh telanjang, bukan separuh, memang telanjang itu baik untuk dibandingkan dengan sebuah keranda yang dia usung oleh penduduk yang sedang berduka cita kerana kematian mendatang, dek kerana kesilapan kecuaian manusia sendiri. Adakah kita lupa satu masa dulu hampir semua media negara kita setiap hari menyiarkan gambar tilam yang bertompok-tompok diusung ke mahkamah, keluar masuk, keluar masuk. Adakah itu tidak bermaruah? Adakah itu dinamakan maruah? Yang kita nak kata orang protes bawa keranda tengah jalan. Jangan takut kepada keranda, kerana keranda tetap akan memanggilmu setiap hari. Sebab itu keranda saya nasihatkan masjid, surau musolla, letak balik tempat macam dulu-dulu. Orang-orang dulu dia letak sebelah tempat ambil wuduk. Cantik Syekh position tu. Pasal saya sendiri di kampung, saya teringat lagi waktu aku kecil-kecil ambil wuduk, kejap-kejap usah keranda, kejap-kejap usah. Kan start masuklah tergolek leceh. Yang belah sana lah, takut keranda. Hari ini masjid sudah bubuh dalam satu tempat, langsung tak nampak. Saya tanya, letak luar. Tak boleh ustaz. Pasal apa pula? Keranda pun kena curi. Kata, keranda pun kena curi juga. Ni mapet pun satu hal juga. Janganlah keranda kau curi. Udahlah duit kerajaan habis juta-juta ringgit. Keranda pun kau sapu.
Takkan nak usur macam filem lama. Mayat-mayat esok tak payah kanda. Dah macam filem Nebula dah. Begitu. Tuan-tuan, ini yang memeningkan kita. Sebab itu peringatan pada mati pun agaknya ada orang kita takut. Saya nak cerita pasal mati ni tuan-tuan. 14 hari bulan 5 yang lalu anak nak pergi ke Alustar tuan-tuan. Nasib baik panjang umur aku lagi. Kalau tidak, sampai 2 km lagi ke Bukit Tambun tuan-tuan, tak apa punya jin lah. Blackout 2 second je tuan-tuan. Anda langgar 2 divider, berguling 7 kali, pedepap pedepup, pedepap pedepup, pedepap pedepup, pedepap pedepup, sampai ke 7 berdebam, masuk parit. Pasal apa? Allah nak hidupkan juga tuan-tuan. Kalau dah disuratkan hari tu meninggal, mesti kereta aku ni pergi highway sebelah, berdebak berdebuk, berdebak berdebuk, masuk sebelah tu dia trailer BG and the Bear, berdebam. Mampu aku. Alhamdulillah, terbalik tuan-tuan. Kereta dah nak terbakar dah ni. Separuh habis rantung, habis depan tu. Minyak campur dengan apa dah berasap. Nasib baik masuk dalam parit, dipenuhi dengan air. Api padam, aku pun tak padam. Anak tak pingsan tuan-tuan, anak keluar Masya Allah, anak terus sujud syukur. Sampai Cina yang datang nak angkat kren tahu sajalah pula puak-puak ni bila time jatuh, time tu ada. Mak Skodeng ni pun terus tengok aku. Bila dia tengok anak sujud, apa pasal lu ini macam, kata dia pun terkejut tengok aku keluar macam tu. Tak sama agama kita dengan agama mereka. Jangan kata sekarang ni kita nak berserang jaya agama kerana apa? Nak menyamakan agama. Mesti tak sama punya. Sebab itu saya katakan, Karam Wali Yasin tak kisahlah kalau bagi anugerah, memang dia seorang pakar dalam menyampaikan suatu maklumat yang bernas. Kita respect, tetapi tidakkah ada anugerah hari yang lain? Mengapa perlu anugerah Maulud Nabi? Sama ke akidah Karam Wali Yasin dengan akidah kita semua? Bukan kita menolak kebaikan yang Mr. Karam bawa. Kita pun kenal dia ni, banyak peminat-peminat dia. Tetapi takkanlah tak ada hari untuk anugerah yang lain daripada Maulud Nabi, kerana itu Nabi kita, akidah kita. Sama ke Tuhan yang Nabi sembah dengan Tuhan yang Karam Wali Yasin sembah? Ini persoalan bukan sensitiviti agama, tapi itu hak agama masing-masing. Dan mengapa? Kerana orang lain buat baik hari ini, orang tak kisah soal akidah. Pasal itu juga, itu ditonton hari-hari. Orang tak bercakap tuan-tuan. Oh baguslah Karam Wali Yasin pun dapat memanglah bagus. Pasal Sing lagi faham Islam daripada kita. Itu yang dia kata, keadaan ini samalah seperti besar bungkus tak berisi, lain yang dibungkus, lain yang berisi. Tu Karam Wali Yasin dapat tu. Maksud saya, kebaikan yang dia baik, kita respect, kita ucap tahniah dan syabas. Tetapi dari segi penganugerahan, anugerah Maulud Nabi, Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akidah yang dibawanya selama 13 tahun tak faham masyarakat jahiliah Arab. Itu bawa akidah. Sekarang tuan-tuan yang pas bawa ni tuan-tuan, nak melaksana saja. Kita tidak pernah paksa orang lain, tapi kita nak fahamkan akidah ini. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, ini sudah berlaku di Terengganu tuan-tuan. Untuk makluman, dah ada pula dah. Dulu tak ada kedai Toto, semua ditutup di bawah pimpinan presiden kita. Tapi baru-baru ini para hadirin, Batman gitu. Belum start lagi filem Batman tu, Spiderman. Okey, tak apalah. Di Terengganu dah ada dah kedai Toto. Tipu orang tak ada otak. Orang tanya, Ustaz, Toto apa di Terengganu tu? Toto Hadari namanya. Berdekatan dengan Pulau Kambing, sebelah kedai kek Cina, dekat simpang jalan ada satu kedai Toto dah wujud.
Saya dah tak faham tuan-tuan. Yang rakyat nakkan ini mungkinlah. Sebab itu ada orang hantar SMS pada anda kata, Ustaz, perhatikanlah Ustaz, hari ini tidak ada beza orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kerana apa? Nak tahu puncanya, dalilnya carilah di kedai Toto sendiri. Fahamnya kalau kita pergi kedai Magnum ni, orang Melayu yang paling banyak. Betul atau tidak? Nak jadi apa tuan-tuan? Terima kasih pihak majlis. Mohon maaf kelebihan masa sedikit. Yang paling penting, ayo kita gemakan takbir 3 kali untuk kesinambungan ceramah-ceramah seterusnya di sini, insya-Allah, untuk membangun terus bersama Islam. Takbir! 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 Walillahil hamd. Qul wa la hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.